واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا باب الزكاة أي هذا باب في بيان الزكاة. Ini bab pada nak menyatakan tentang masalah zakat. Keluar zakat ni membersihkan harta dia. Itu zakat. Makna zakat ni makna bersih, makna mentazkiyahkan diri, mentazkiyahkan harta. Membersihkan diri daripada dosa, sebab bila keluar zakat Allah Taala pun dosa. Dan membersihkan harta pula daripada cemaran. Walaupun harta zahir nampak suci, tapi pada syarat tidak suci bila harta tak keluar zakat. Nampak betul tak? Dia panggil tazkiyatun nafsi wal mali. Tazkiyatun nafsi wal mal. Mana membersihkan diri dan membersihkan harta. Itu asal maknanya zakat. Tak? Habis di situ. Masuk kita tu. Wa amma zakat wa istinah amma berhajatlah kepada jawab dia tak? Syarti ni az-zakat mubtada. Bila mubtada mula dengan amma, ia kena ada khabar ya jawab dengan fa. Mana pak ada fa situ khabar ya. Tak. Salah kata kalau kita baca kena baca mana? Wa amma zakatu ada mula zakat, khabar fa yajibu. Soalah lakahnya. Fa yajibu maka wajib ala kulli muslimin di atas tiap-tiap orang Islam wajib oleh ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati, oleh tahu bagai-bagai harta yang wajib iaitu harta. Bagai-bagai harta yang wajib iaitu harta fiha padanya pada amwal dia tadi. Maknanya dia kena tahu bagai-bagai harta yang diwajib padanya pada harta. Betul tak? Wahiyah celah tu, wahiyah rabi'u arkan tu dia panggil jumlah muqtaridah. Jumlah yang meletak di antara mubtada khabar. Zakat tu mubtada. Fa yajibu jumlah khabar. Jumlah celah tu wahiyah rabi'u arkan Islam, dia panggil jumlah muqtaridah. Jumlah yang meletak di antara mubtada khabar. Tu ibarat dia. Cara tutur dia ia lagu ni. Biasa kaedah dalam fiqh. Tak. Sebab mengarai orang zaman dulu ia tak suka mengarai dengan orang baru. Orang baru yang mengarai dengan cara baru. Kita dulu yang mengarai dengan cara dulu dan pula ia tidak tinggal ibarat asal. Tu orang zaman dulu. Kita tengok Syekh Daud. Mana Syekh Daud ni ia karai biasanya harfin biharfin. Bukan dia karya dengan cara mafhum. Tak, saya tahu. Maknanya saling suti-suti hak Arab. Mari tak. Dia tak karya mafhum. Sebab kalau karya mafhum, seolah kata orang tak kena ngaji. Macam maksudnya mafhum. Dia tak dia karya balik bahasa suti-suti. Lepas mungkin ngaji pula. Tengok mana. Tengok Syekh Al-Banjar. Dia kata, intaha tufuh. Intaha ni hayuh. Dia tak. Itu cara karya dia. Betul tak? Allah ia sakut pada yajib. Wajib atas. Bila wajib atas, wajib syarat. Bila wajib syarat, wajib tekan ni. Ya ibarat dia tu. Tak? Kalau yajibu fi, wajib akal. Kalau yajibu ala, wajib syarat. Wajib akal masuk pada ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang tak boleh tasawur pada akal kata tak ada. Makna mesti ada. Tapi kalau yajibu ala, tu dia panggil wajib syarak. Bila wajib syarak, ada tekeni di atas orang Muslim. Na'am. Bukan na'am hak lawan tu tak. Memang kira kau na'am. Okey, nama kena keluar zakat lagu tu tak wani nak kata na'am. Na'am. Tak. Na'am ialah binatang ternak ke. Dia panggil binatang. Na'am. Betul tak? Binatang ternakkan. Makna binatang hak yang dipelihara jenis binatang jinuk. Nak keluarnya binatang wahsy tu, binatang liar. Betul? Sebab guna atas na'am binatang ternak ke yang berkaki empat. Dia guna na'am. Betul?
Binatang tenoke yang berkaki 4. Kalau binatang tenoke kaki 5 tak kena. Gapo kaki 5? Ada kaki 5, mudah. Mereka apa? Lipas ke apa lipas? Yang nak kaki 4. Dak. Mudah kata binatang na'am ni kita ingat kata binatang hak masuk dalam bab wajib keluar zakat. Lembu, kambing, biri, kerbau, unta, kibas. Tu dia panggil binatang na'am dak. Tak masuklah kijeh sebab dia tak wajib keluar zakat. Dan apa nama lagi? Rusa. Tanuk rusa ada apa dak? Jenis kalau nak buat ubat boleh lah. Kalau ada nak buat ubat ada tanuk rusa ada siapa dak? Lama dah ambil. Lepas tu tak tahu letak mana. Kebetulan sipir-sipir. Oh, masih ada lagi. Ada semula. Masih ada. Wan naqdani dan nakak. Maknanya mah perak. Naqdani kena kepada mas dan perak dak. Banyak orang ada si pene mah. Orang ada si pene perak. Seperti apa nama ni? Sahabat kita nah. Roji. Ayah ada beli dengan cara online lah lo ni kan. Dia panggil bayar dulu. Surat deh. Surat. Cukup masa dia. Boleh sungguh dia. Boleh sungguh. Dak, tali-tali lembu dulu dak sama taro, dak. Watijaratu dan perniagaan. Zakat perniagaan. Bila orang nego ada zakat dia. Apa fakir nego gapo fakir? Okey. Kau cai me pagi? Kau cai pagi dah. Nego ni pun satu kewajipan bila ada cukup syarat dia. Warikad, harta lah. Harta orang zaman dahulu, harta korun. Orang duk kata harta korun dah. Bila temu harta dalam tanah, istilah orang Melayu kita panggil harta karun dah. Wal ma'din, harta galian. Ada galian dak mana kita gali-gali. Betul tak? Temu di belakang rumah kita tak? Tak. Kokok dabung tu, kokok bukit-bukit tu. Banyak dah harta tu, tak? InsyaAllah. Ya ke bah. Wal mu'asyaratu. Atas balik na'amu lagi. Wal mu'asyarat. Mu'asyarat ni dia panggil usyur. Benda hak usyur. Rambut zarat dia panggil zakat berkenaan dengan mu'asyarat. Mana zakat usyur. Apa zakat usyur? Makna 10 cabut so. Dia panggil zakat usyur. 10 hiyah, cabut seriah. Dia panggil usyur. Nampak tak? 100 hiyah, cabut 100. 1000 hiyah, cabut 100. 100 hiyah, cabut 10 hiyah. Dia panggil usyur dalam istilah dia. Supaya orang wak padi lah ni lah. Wak padi di zaman dahulu, ni ratus-ratus, cabutlah ni 10. 300, cabut 30. Zaman dahulu. Bila sekarang ni, orang timbang padi dulu. Bila timbang padi, dia nilai atas duit lah dulu. 1,100. Tak payah ni. Hak payahnya ni tanya tu awak mari. Hak tu payah ya. Ni tanya awak mari pondok. Hak tu dah lebih mudah. Merah. Ni tanya senyap. Tu tak adil aku tu dak. Ada kelala dak. Wahia dan ia muasyarat ni al-hububu ialah biji-biji masuk padi, masuk gandum, tak? Wabta masuk wabta pula. Kalau ada di Kumojo apa nama ni? Ubi tak? Ubi kayu. Mana ubi kayu orang panggil biji? Orang tak panggil biji ubi kayu ni. Keluar zakat ubi kayu. Mana tak? Aduh, pelik-pelik tak. Tu tidak termasuk dalam zakat kerana bukan makanan asasi mengenyih. Itu lagi orang tak panggil masuk. Biji. Pelik tak. Fatwa pun lagu mana tak? Tak mana. Tak. Bakar. Ada terlibat. Tak. Ada biji. Biji ubi panggil ni. Aduh, merok. Pak mewak makan nasi ganti nasi ubi berkayu. Pakai tak makan nasi lalu minggu. Aduh. Atau 12. Saya masuk ni.
Nak. Tak apa, mari awal lebih baik pada mari lewat tak? Kan tak? Nak. Masuk awal lebih baik masuk lewat tak? Begitu tak? Wastimaru dan simar. Simar ni buah-buah buah-buah ni pun. Tapi simar ni buah-buah ialah buah taman dengan buah anggur. Tak termasuk buahnya. Tak termasuk omak teh kuasa kat motel. Tak. Dah tidak termasuk museking. Itu tidak termasuk. Rata-rata dia mau kata ubi kayu. Ubi buah ke kata tak? Buah ni lah atas bukan lah tanah. Tak? Buah lah atas tanah tak? Timu. Timu pun jenis benda melata tak masuk pada buah kemur dan tak masuk pada buah anggur. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kerana nah di atas berdasar di atas hadis dan berdasar di atas zaman Nabi. Tak ada Nabi suruh tetap buah hak lain pada dua tu. Imam Hanafi mengkiaskan buah tu dengan buah yang lain juga. Betul? Buah-buah lain Imam Hanafi dia kias kira tak? Seperti sekarang lah ni buah banyak. Buah arak ni buah teria masyhur kok. Buah apa nama? Buah kemur tak? Buah anggur. Buah mishmish. Lagu tu. Watin wa zaitun. Tapi tak ada lah. Mana bisa keluar watin zaitun ke apa? Tak ada. Maka kita ni cukup lah tak? Buah kemur. Buah anggur ni lah. Patut lain pada tu. Tak ada kena keluar ke apa. Makan lah tak? Makan buah dokong. Keluar lakak ke tak? Tak. Makan tak? Buah duku. Wala zakata dan tidak ada jenis zakat ayu yang wajibah nak takdir itu. Wala zakata ay wajibah yang wajib. Tak ada zakat yang wajib fi ma siwan na'ami pada barang yang selain lah na'ami binatang na'am as-sa'imah binatang na'am yang sa'imah. Mereka yang tak ada wajib pada barang hak selain daripada binatang sa'imah rak. Mana binatang sa'imah ni binatang pelihara lepas rak enak rak. Malaikat barang yang selain pada binatang sa'imah. Mana selain pada binatang pelihara lepas. Mana zakat ni yang kena binatang hak pelihara lepas daripada mubah. Orang lepas yang makan pun. Kalau kita pergi bubuh dalam, kita pergi go. Kandai. Lepas tu kita beli upai, kita curuk upuk ke apa. Nak wajib zakat ke mana? Upai tu tanya memang. Seminggu sebulan ni. Buat apa? Tu tak ada wajib. Lepas. Sebab orang nak keluar zakat binatang lagu ni, dia supaya kena duduk di parak. Lepas dia duduk makan upu, kalau kita sekarang lah ni kok. Lepas di ladai kok, dia pergi makan atas bukit. Tak tak? Tu barulah jadi binatang tu wajib keluar zakat. Apa nak merah? Ada pun kita sekarang lah ni tak wajib. Tapi ia tak ada zakat yang wajib. Tapi nak keluar atas jalan sunat. Tak apa. Bukan atas wajib. Maknanya keluar sedekah. 40 ekor mana keluar sekor. 30 ekor mana keluar sekor. Tak apa atas jalan sedekah. Bukan atas jalan wajib. Siap. Punya je apa orang ni naling. Awak ni kata tak? Tapi awak ni tak ada belakang ni. Betul ke tak tu? Ada. Tak ada lagi yang ini. Apa lagi ni tak? Bola. Bola tak nak. Habis tu tak. Wa yushtaratu laha dari syarat baginya. Tak. Habis itu betul. Syarat bagi zakat ni lah tak. Al-hul. Dia kena ada syarat dia ada. Dah tahun dia ni tak. Tak ada zakat makan belakang lah tak. Sebab binatang ke apa pun dia sakut dengan hul belakang tak. Wakaza dan begitulah. Makna kahadha syar' ni. Syarat dia al-hulu hura. Sebabnya dia hul belakang. Tapi kalau nak tak zakat dia jadi umum dah pula. Sebab ni. Sebab rikat dengan makdin tu dia tak syarat setahun. Rikat ni dia syarat bila temu cukup nisab ya. Kita buat gini mudah. Wa ishtaratu dan syarat laha bagi na'am lah. Kita tak situ lah. Tak dekat sudah. Takut jadi umum dia pergi masuk dengan hak ni pula. Sebab benda hak ni bila kita temu harta karun ke. Bila kita temu, lepas tu dia tak kena cukup tahu. Biasa ni sok cukup lah. Kita tak dini lah, tak dinaam saja.
Wa kadza ai ka hadza syarti sebenarnya yushtaratu disyarat akan linukud bagi emas dan perak wa tijarati dan tijarah perniagaan. Ini syarat hu juga merah. Wa yushtaratu dan disyarat fi hadhil anwa'i pada ini bagai-bagai ni pula disyarat pula an-nisabu. Disyarat akan nisab. Aidan juga aidan kashtiratil hauli. Bagi kita dah. Aidan kashtiratil hauli. Apa tak? Seperti syarat berkenaan dengan tadi. Aidan kashtiratil hauli. Seperti syarat bagi begitu. Wa wajibun nakdaini wat tijarati dan bermula yang wajib bagi mah perak wat tijarati dan perniagaan hak yang wajib kita keluar rubu'ul usyri ra. Rabu' usyur ya panggil tak? Merah rabu' usyur. Maknanya bagi 10. Ambil so bagi 4, lepas tu ambil so dalam 4. Dia panggil rabu' usyur. Lah ni orang dia panggil apa? 25% apa? 25% lah ni panggil tak? Apa? Nama itu asal payah tak? Lah ni jadi guna istilah di atas 25%. Tak? Supaya. Maknanya, yakin nilai dengan keadaan ni orang dia panggil 2.5%. Deh. 25%. Kita tak? Cara lah ni. Cuma dengan cara kita nak buat mudah kok. Robok usul macam mana mudah. Kita tengok kerajaan waktu bit tahun ni tu berapa. Tahun ni kerajaan waktu bit ni soknya katakanlah 25,000. Kita pergi bahagi dengan 40. Ni ya. Bila kita pergi bahagi 40, ya ke tu bit lalu dah. Berapa kena keluar zakat? Kita ada tahu? Ada telefon pun tak? Ni telefon. Tak. Yang pening ya. Tak. Ambil kata tak. Tak. Sini sekarang ya dunia moden lah ni pemil ada duit lah ni cuba kita atas ni merah 2500 sarak. Lepas tu kita pergi bahagi dengan 40. Bila kita pergi bahagi 40 zakat je ni 25. Zakat dia dengan apa 40. Tak 2500 tak ada masalah. 40 tak ada masalah. Ni 25 ada masalah. Apa? Tak hari pun tak. Ada masalah je. Ada masalah je sikit. Kalau hari pun tak, lepas masalah je. Tu tak? Wajibul hububi wastimari. Dan bermula yang wajib bagi biji wastimari dan buah-buahan ni. Suami Fatimah Malik. Allati sifat dua-dua. Sifat pada hubub, sifat pada simar. Allati subiqat. Ya takut kita baca sabaqat tu. Sukiyat. Allati sukiyat yang dijirus akan dia akan allati makan dua-dua. Dijiru akan dia bimu'natin dengan pembelanja. Ustaz tak? Bila kita jiru kita pakai belanja. Kita kena keluar apa? Nisful usyri. Nisfu bagi usyur. Betul tak? Nisfu bagi usyur sebab kita pakai belanja. Lagu mana merah? Apa nama ni? 10 ya. 10 tu bagi usyur. Ambil so. Apa nama Syria? Syria bagi 2. Sama kakak. Okey. Nisfu. Ni paling ketek mudah ni tak? Mudah. Apa? Memang terpelik tak faham dah tak? Kalau kita kata sekolah ni kak, kita kata 1 hia tak? 1 hia tak ambil so, mana 10 hia. 10 kita bagi 2. Ada 5? 5 hia kita bagi nisfu. So. Tak. Habis tu. Jadi nisfu usyri. Ini nisfu usyri ni khabar bagi wajibu. Nisful usyri. Wa bi ghairi mu'natin atas balik bi mu'natin. Kalau biji dan buah tak ada tu, makna kita tanding dengan cara tak pakai belanja. Hak ni khabar je iktibatah ni. Khabar je al-usyur ni usyur. Hak ni makna gana tak? 10 cabut so betul lah. 10 hia makna seri. Seri lah. 100 hia makna 10. Hia. 1000 hia makna 100. Mudah tak? Ni cara dia. Lepas tu, kalau kita tengok sekarang lah ni, orang ni padi ni pakai belanja.
Walaupun ada kaji awi cekirak, tapi kita suruh pakai belanja banyak. Betul? Ngorok. Sebab apa? Sebab kita tanya orang buat padi, orang dia kata tak. Racun ni bukan so racun. Racun rupuk, racun kecar, racun binatang serangga. Makna pakai belanja. So, yang kedua pula upah Bangla. Upah orang Bangla pula mari sembuh ke bukan? Cuma ni dia kira tong. Satu ni berapa ya? Satu berapa ya? Dia panggil pakai belanja. Bila pakai belanja lagu tu, maknanya kalau kita faham pada sini, boleh tak? 100 riyal tu bezak, bukan cabut 10 riyal dak, cabut 5 riyal zakat dia. Nampak dah? Tu dia. Wa zakatul fitri dirah, dan bermula zakat terah. Ni atas buat kita belakang. Tapi ngah kena keluar zakat terah mahal. Ada ngah. Ke kepala. Nak cakap ke tak nak kata tak. Mana ngah keluar zakat mahal sebab ngah makan bukan basmati. Okey. Bukan ngah kita ngah tak. Kita ngah makan basmati. Ada? Ada. Mudah tu. Sebab kalau leci, teh leci. Teh leci tu, mana dia pak teh leci tu, mana tu duit tu. Dah sebab pak teh tu mana lebih kuat tu. Dia pak teh leci ni kita tengok. Dapat teh susu ni kecil. Teh leci. Dari mana? Ada sebab lo ni orang timur lah. Dalam dulu ni orang timur lah. Dia supaya teng-teng. Teng tu dia gemuk dah kan. Kita nak panggil sini rasa cukup. Kalau kita nak kira kopi teh tu kecil. Tengok teh. Tengok teh. Ya dah. Ingat dia dah. Kopi dah apa lagi kopi dah. Kopi dah. Bila. Yang boleh meh. Ya dah. Pak jumpa ni bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumpa Nabi. Pak jumpa Nabi tak nak ambil mana? Tak ada sini dah. Maka kena pergi di negara Arab lah. Tengok di pustaka kau, tengok di apa-apa. Museum kau apa nama? InsyaAllah ada lah. Sebab orang Arab tu sedap juga kalau kita tengok dia. Meja dia tak ada fabung tak. Kalau dia buka lah. Meja tak ada fabung. Akan seluk-seluk begitu. Kalau museum di Madinah tu tak apa je buat bangun ni. Termasuk dalam. Boleh tengok. Kalau di Mekah tu ada apa-apa atas pakai dapat jerami gitu. Apa mula? Mana hulu tu. Tapi mula kita gitu. Kita gitu. Enggak gaji ke? Ada orang. Ada orang. Kalau tak habis hari raya tu penuh labah. Penuh tu. Betul lagi pergi dah kita. Jadi relek nak pakai kat boleh pakai lah kau. Nak bubuk kau je kan. Tak ada. Kalau okey. Pahala mula hidup dengan dia cara dia. Ya tak? Sebab sunyak semua terserah tak? Betul. Gini yak mana pula. Tapi kalau mana gaya tak. Ada. Tapi tak suka dengan sepak kita. Gaya pak dia tak suka dengan gaya pak kita. Suasana kawan. Tapi kalau puasa suka baik. Itu. Suka buka puasa, makan ni baby habis. Habis. Tapi kalau banding gaya kita tengok lagi tu kan. Ada gapo. Ada gaya tu. Makanya. Tak ada. Kalau pak kita ni bodoh kan pakai baju gaya jam ni. Itu makan tu. Makan ada. Makan ada. Makan ada. Kalau pak kita boleh banyak makan tape, makan copak ni tu. Tak gembir tu. Oh, dia ada situ tu. Nama serta benar-benar ajak pergi deh. Umur dan gaya tu apa orang Melayu kita tu. Tapi rasa kita di bawah tu. Tak ada ya. Okey kamu kat je ah. Ya. Bisa cerita jangan nak kalau bawah pun nak. Kat tu dah laki dengan robong. Dia berita. Okey. Nanti dia nak main bawah ni nak dikit bola ni kau ni bekak labu beti tu. Makan dia lah ambil tu. Saya tak naik.
kata nak mengisi kok masjid Arab boleh nak isi waktu lah tak. Samping-sampingnya tu nak pergi gitu lah. Orang Patang ni dia duduk jauh-jauh sikit. KKL. Oh, KKL. Dah, mau nak. Dah, ada tu. Jadi siap. Gitulah. Wajibun niyatu dan wajib oleh niat fil jami'i pada semua tadi. Terlibat dengan zakat wajib ni. Wala yajuzu an yasrifa zakat wal fitr kepada orang merdeka. Maknanya dia kena beri zakat dia kepada orang muslimin. Orang merdeka pula yang muslim. Orang merdeka lagi sifat muttasifin, yang bersifat lagi orang merdeka bi sifati ahadi asnafis tamaniyah, dengan sifat salah satu asnaf yang 8. Kena siapa? Kal fuqara wal masakin. Seperti tuk fakir, dan seperti tuk miskin. Di Malaysia ni banyak ke tuk fakir jadi budak pun. Lek kuai kat sini duduk dengan muslim. Yang ini pula itu dah belajar muslim. Yang ini pula buat fakir. Nak. Boleh gitu Wakau ni yang kata gitu kau. Wakau ni dan keadaan nyonya hurrin muslimin tak ada. Keadaan orang itu. Wa yajibu isti'abul mawjudin, dan wajib isti'ab. Isti'ab ni kita panggil meratai, mengumum. Wajib meratai, wajib mengumum al-mawjudin, mana asnaf yang ada. Wajib kena meratai asnaf yang ada minhum, daripada mereka itu. Daripada mana? Daripada asnafis zaman. Minhum, daripada mereka itu, daripada asnafis zamaniyah, daripada bagai-bagai lapai. Wajib. Mana kalau ada lapai dulu ni, mana kita kena cari, lepas tu bagi sikit-sikit. Beratur. Tengok kat anu tau. Dah. 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 Cerita ni lah. Ni dah. Ni dah cerita ni pakai. Pakai suka lah ni, pakai tak? Pakai suka lah. Pakai tak? Itu tak. Babul haji wal umrati. Ini bab pada nak menyatakan ai fi bayanil haji wal umrah. Nak habis ni? Pada nak cara kepada naik haji dan cara kepada naik umrah. Amal haju, ada pun bermula haji. Fahuwa, maka ia haji ni khamisul arkanil Islam, yang kelima daripada rukun Islam. Wahuwa, dan ia haji ni fardu ainin. Oh, haji ni enggak sebagai fardu ain lah. Biasa haji panis sikit. Fardu ain si takluk pada fardu ain ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam lah. Tiap-tiap Islam, orang Islam yang sifat muslimin. Muslimin yang mukallafin. Muslimin yang hurri, sifat yang kedua. Wa kadza manakal haji. Wa kadza ikal haji al umratu umrah. Kaza al madhu khabar muqaddam. Al umratu mutada ma'khud. Waw masuk pada wal umratu. Mana wal umratu kaza. Dan bermula umrah kazalika. Betul tak? Kazal mana kal haji. Ya, fil umri, di dalam seumur hidup kita panggil marratan sekali. Dalam seumur hidup yang kewajipannya ialah marrah sekali. Sekali seumur hidup kita kena gira. Ni mazhab kita dak. Bi syartil istita'ati. Dengan syarat ada kemampuan, ada kuasa. Tak? Ada kuasa lah. Wahia istita'ah ni apa? Ayam likah. Bahasa milik lah ia seorang. Ma akan barang. Yahtaju yang berhajat ia seorang. Ilaihi ilama. Berhajat takluk pada yahtaju. Berhajat fi safarihi.
Di dalam musafirnya, musafir bagi seorang. Bukan kata nak pergi ni tak warok gapo, tak boleh. Tak, kena berhajat barang musafir dia tu. Tak, musafir ilah. Ilah takluk pada safari. Musafir ilal haji kepada haji. Tak. Zahaban ai fi zahabi. Pada masa pergi. Wa iyaban ai fil iyabi. Pada masa balik. Maknanya dia kena pergi belakang, kira belakang. Belanja masa pergi, belanja masa kelik. Tapi kita duduk jauh ni, hak ni tertuduh. Sebab apa? Sebab nak pergi tak? Dengan terewu tak? Dengan tabung haji. Tertuduh meh. Duit pergi kelik tu. Dah cukup siap dah. Bik pula ni 2 butir seorang. Tak? Bik ni agak-agak tak? Tapi kelik ada 3. Sebab apa? Sebab pergi 2 bik ni penuh dengan baju baru. Baju. Pergi dengan kelik pula meh. Beli ada ni pula. Beli ada ni wakam. Oh, putus tali dah bik kau. Putus tali. Kita bawa 2 dah. Main dengan wah kemo, main wah ting, wah zaitun. Apa, tapi mujur putus sini. Tak? Apa ada Kuala Lumpur dengan orang. Bof. Oh, Tuhan ni. Barak, main 3 kali, 4 kali atas belakang ni. Ni lagi. Kata gitu lah itu kira. Nak putus tali yang asal tu. Dia mau duduk rumah, sudah tolong beli ganiso. Tolong beli ganiso. Murah Mekah ya tu. Tak. Kita bebek juga. Tak merik ya saudara. Wana faqataman. Bis itu tak. Dan nafkah bagi mereka. Talzamuhu yang lazim akan seorang. Nafkah tu oleh nafkah man. Hak ni sakut dengan ila ruju'in. Nafkah ila. Takluk pada nafkah. Nafkah ila ruju'in. Kepada balik seorang. Hak ni dia kena tinggal nafkah tu kepada orang hak dia nak tinggal rumah sehingga siapa dia balik. Ada diri dia tu kena bawa pergi kelik. Tak, lepas tu orang hak dia duduk rumah ni dia kena tinggal sehingga siapa dia balik. Apa enggak tak? Maknanya nafkah ni atas balik. Nafkah ni kena atas balik pada ma. Mana kena? Ayam lika bahasa milik dia seorang ma, bahasa milik dia seorang nafkah. Akan nafkah barang, akan nafkah bagi mereka yang berhajat berhajat akan seorang. Tak, oleh nafkahnya nafkah bagi man tadi tu lah. Ila rujuhi. Apa dengar? Nafkah kepada baliknya seorang. Bish. Wa a'malul haji dan bermula segala kerja haji pula. Amalan bagi haji ni salah satu asya ialah 3 perkara. Dalam duk kerja haji ada 3. Gapo? Wajibun badah. Arkanun ada rukun. Wa wajibatun ada wajib. Wa sunanun dan ada sunat. Ni dalam orang buat haji. Kita mengaji nampak faham dah. Bila pergi sungai siap peling tu. Peling dengan suasana, peling dengan tempat orang, peling dengan orang ramai. Oh, bom sombar. Duduk belakang. Tanggung lik gitu ke? Oh, rakuk itu. Takutnya masuk. Aing ke dalam. Oh, rakuk tengok masya-Allah. Lung tengok satu bom depan boleh. Wengak menapa kan heran ni kena wengak. Ya kan ada kita bakar. Sahabat ya kena bakar winaik ke. Kita bakar wakan sah masuk bawah tu ke ayana solah dah. Mekah ni. Masuk tu tu. Masuk ada hotu ke ada. Ayana solah dah satu. Babaran dalam ni peruang tu. Tak ada gapo ke. Bakar agak 2 tu ke. Oh. Ada beringat ada. Tengok depan mata paing Allah. Ianya bulan-bulan haji. Wahia dan ia ashur. Bulan-bulan haji ni apa? Syawalun. Ialah bulan Syawal. Raya dah. Raya. Tak. Fakir. Tahun ni raya 2 orang. Tak. Tak payah lagi banyak uzak dia tak. Tu kau lagi tak. Buat ni alif hair buat ni. Kat kita fakir tu dah. Okey tak? Wazul qa'dati. Dan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kita duk panggil Zulqa'dah. Arab Zulqa'dah. Wa asyru Zulhijjah dan 10 hari Zulhijjah. Tubik anak 2 bulan 10 hari. Syawal tak seboleh. Zulqa'dah seboleh. Lepas tu 10 hari Zulhijjah. Tubik 2 bulan 10 hari. Itu masa dia. Wa akhiruha dan bermula akhirnya.
Ada tak? Nampak sekali guna tak di akhir bagi bulan ni. Atau akhir bagi niat. Naik fajar hari. Mungkin dia kena niat bulan tu tak? Sebab dia 9 Arafah ya. Nampak kena tak ada niat ni. Niat oleh asal deh. Sebab dia 9 Arafah ya. Lepas tu bila naik fajar hari nahar tu dia tak ada lah masa dia. Kena pusingkan niat situ wali zahir tu. Kita baca tak? Wa akhiruha dan bermula akhirnya niat dia. Khabarnya tulu'ul fajri ialah naik fajar. Tak. Lailatul naik fajar bagi malam hari raya tak. Fajar bagi malam hari raya. Habislah masa dia sebab ini Arafah dah.